Bila sebut simpan emas, selalu orang tanya, bagus ke simpan dalam akaun emas je? Jawapan saya mudah, emas fizikal tetap yang terbaik. Sebab emas fizikal ni kita boleh pegang, lihat, simpan dan pindah milik. Ia tak bergantung pada sistem. Tak ada risiko frozen. Tak perlu tunggu approval sesiapa pun. Guru emas saya selalu pesan, bila kita nampak dan sentuh emas tu, semangat nak tambah gram tu automatik datang. Dan itulah rahsia kenapa penyimpan emas konsisten tambah gram. Sebab dia nampak emas tu. Dia tahu nilai sebenar. Kalau simpan dalam bentuk digital semata-mata, kita senang lupa dan akhirnya hilang fokus. Akaun Gap pun sebenarnya bukan emas digital. Emas dalam Gap adalah emas fizikal sebenar. Boleh keluarkan, boleh simpan sendiri, boleh post ke seluruh dunia, ikut bila kita bersedia. Dan sebab tu, siapa yang nak serius simpan emas jangka panjang, pastikan gram tu ada depan mata. Letak tempat khas, tengok selalu. Itu motivasi paling ampuh. Nak mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh hubungi saya dengan isi info di beg biru. Saya personally akan guide tuan-puan untuk tunjukkan langkah dan cara menyimpan emas yang sesuai dengan matlamat simpanan. Dulu ragu kini tahu. Jom simpan emas!